Untuk mereka yang suka belajar, ini ada satu AI tools yang namanya MindGrabs. Okey, dapatkan link di bawah dalam description. Senang je nak guna macam biasa, register. Sebab AI tools ini boleh guna untuk ambil notes, untuk buat ringkasan, untuk buat kuis. Jadi kita lebih fokus, lebih cepat, dan lebih bersistematik lah kan. Kita boleh upload file, kita boleh upload link, kita boleh belajar matematik dan boleh belajar yang lain-lain juga. Bergantung kepada apa yang kita nak belajar. Jadi cubalah. Percuma saja. Kalau suka bolehlah subscribe, tapi cuba dulu. Okey, selamat belajar. Sesuai untuk semua.